Kepada penduduk pedalaman Ulu Tembeling, khususnya kepada anak-anak muda, saya nak ingatkan betapa zalimnya daripada Barisan Nasional. Jika sahabat-sahabat kena tangkap, tak ada orang lain. Orang BN lah yang setting korang. Nanti sekejap. Aku nak tanya, siapa budak ni? Aku dengar-dengar cerita, orang cakap kau ni macam tu, macam ni. Aku tak percaya sangat. Aku cakap, dia ni memang terror. Kenapa? Sebab aku cakap biasalah. Bila orang menyuarakan sesuatu, akan ada tomahan. Tapi bila aku tengok video kau ni, kenyataan kau kata, orang dekat Belah Tembeling, jaga-jaga. Lepas ni, nak kena game, kena tangkap, orang BN yang punya setting. Ni statement yang paling bodoh aku. Dia bukan cerita orang BN ke, orang PAS ke, mana ke, apa pun sekali. Kalau kau memang kaki caucuk, kaki sedut, kaki makan biji, kaki pacak, memang kau kaki ngisap, tak ada lah. Siapa pun perintah, memang kau kena angkut, kena tangkap. Cerita dia sekarang, jangan hisap dadah. Double kill. Kalau kau rasa kau tak hisap, kau nak takut apa? Relax, teruskan bersuara. Tapi kalau macam ni punya video, aku cakap tu terang, elok lah. Tak usah kata daripada Tembeling lah, sampai gusai semua sekali. Hati-hati lah. Abang DDK standby tu. Jangan hisap gam, jangan hisap dadah. Triple kill. Bebe ke tak bebe? Bebe tak cover. Mega kill.